Kemas kini, update aplikasi melalui Google Play Store adalah antara punca utama kenapa storan telefon 64GB awak boleh makin menyusut dari hari ke hari tanpa awak sedar. Mari kita bedah kenapa Google Play Store boleh jadi pencuri senyap ruang telefon awak. 1. Saiz aplikasi makin lama makin gergasi. Apabila aplikasi seperti WhatsApp, Facebook, YouTube atau CapCut dikemas kini, pembangun aplikasi selalunya akan menambah fungsi baharu. Sebagai contoh, WhatsApp 5 tahun lepas mungkin bersaiz 50MB sahaja, tetapi hari ini selepas beratus kali dikemas kini, saiz asalnya sahaja boleh mencecah 150MB hingga 300MB. 2. Google Play ada ciri auto-update kemas kini automatik. Secara lalai, default, Google Play Store akan memuat turun dan memasang kemas kini secara automatik pada waktu malam atau apabila telefon awak bersambung dengan Wi-Fi/internet lancar. Awak tidak sedar pun aplikasi itu dikemas kini, tahu-tahu sahaja baki 1GB awak tadi makin mengecil. 3. Lambatkan fail cache kemas kini. Semasa Google Play Store memuat turun fail kemas kini yang baharu, ia akan menyimpan fail pemasangan sementara di dalam storan sistem. Kadangkala, fail sementara ini tersangkut dan tidak dipadam secara bersih oleh sistem, lalu memakan ruang beratus-ratus megabyte MB. Cara mengunci Google Play supaya tidak makan storan. Untuk menyelamatkan baki nyawa telefon awak wajib tukar tetapan Google Play sekarang juga. 1. Buka aplikasi Google Play Store. 2. Klik pada imej profil akaun awak di penjuru atas kanan. 3. Pilih settings, tetapan, sengkang lebih besar daripada network preferences, keutamaan rangkaian. 4. Klik pada Auto Update Apps, kemas kini automatic APL. 5. Tukar dan pilih Don't Auto Update Apps, jangan kemas kini apel secara automatik. Kesan baiknya, selepas ini, Google Play tidak akan memandai-mandai update aplikasi tanpa kebenaran awak. Awak hanya perlu update aplikasi yang penting sahaja, seperti CapCut atau YouTube Studio, secara manual bila ada ruang kosong nanti.